So bila cakap pasal on air, inilah tugasan hakiki kita lah sebagai penyampai radio. Untuk zaman saya 11 tahun lepas, inilah challenge yang paling, to be honest lah, susah. Ini susah. Semalam berlakunya 2 penyingkiran. Hari ni tak tahulah berapa pula Dia memang hidup dia fokuskan penyingkiran daripada tadi. Datang-datang singkir tu saya. Mungkin dia nak rasa pengalaman tu guys. Sepuluh orang. Buat semua yang dah mara ke next round. Untuk cabaran kali ni, korang diberi tugasan untuk on air dengan Muna Bella atau Isha Norsyam. All the best buat semua. First of all, tahniah sebab korang dapat berjaya 10. Juga deserve it. So, bila cerita pasal on air ni, satu challenge yang untuk zaman saya 11 tahun lepas, inilah challenge yang paling, to be honest lah, susah. Dan juga management nak looking forward for this one. This one boleh consider antara main tazah-tazah kan. Kau dah jadi penyampai radio kan? Okay. So, bila kau dapat partner dengan Muna dengan Isha, which is good lah. Dia orang go experience. Tapi ingat, bukan dia orang anchor, korang yang anchor. Okay, so just some tips. Maybe based on korang punya creativity, korang nak maintain show dia orang ke, nak tukar show lain ke. Okay, 2 talk set ni nampak macam banyak, tak banyak tau. Untuk korang convincekan kita orang kenapa korang layak jadi family era. Kena meletakkan sepenuh minat, sepenuh jiwa dan raga dalam setiap apa yang kita buat. Dan kita kena ingat apa yang kita buat ini bukan hobi semata-mata, tetapi ini adalah mata pencaharian kita. Lagi satu, apa yang kita buat ni sentiasa dilihat oleh orang. Kalau kita punya cara penyampaian kita, knowledge kita, pembawaan diri kita baik, bagus, banyak lagi peluang yang akan datang. Dengan Isha. Lepas tu tiba-tiba ada orang tembak abah. Hah? Oh, masa tu saya punya imajinasi ayah macam-macam saya dalam cerita macam Aaron Aziz kan masa tu. Jadi all the way semata-mata pergi Jepun sebab tu. Banyak komplain lah daripada customer. Dia cakap kalau tahu macam ni, kenapa daripada awal tak bagi tahu. Nervous tu, bila nervous, benda yang kita dah tulis, kita dah prep kan, semua ada dah depan mata dah. Bila nervous tu dah overcome kita punya confidence, so benda tu yang jadi problem. Tu yang jadi kadang-kadang. So kadang benda kita tulis tu, bila nak cakap, tak tercakap yang tulis. Tak terkeluar, benda depan mata tak terkeluar. Petang ni Akil dah tak keseorangan. Sebab apa? Isha Norsyam is back! Yes, finally! Muna, saya nak buka cerita satu lah. Syahir nak buka cerita. Pagi tadi, Syahir datang Astro. Yes. Syahir lalu ada sebelah brother ni lah. Handsome. Dia tinggi, handsome. Saya penyampai... Apa kata you bagi? Senior okey, golden era. Tak boleh. Macam teruk sangat. Tak boleh. Okey, tak apa. So korang pula macam mana? Boleh call kita di 0395433355. Jingle Era bersama dengan Najah dan Isha Norsyam yang akan menemani anda selama 4 jam bermula jam 8 malam sehingga 12.30 malam nanti. Saya nak tanya Muna sikit lah. Muna kalau bawa kereta, Muna cepat baran ke kalau orang buat salah ke Muna santai? Oi, mana ada apa-apa? Kosong. Tapi kita tak tahu sebenarnya kosong ni nasibnya apa. Mungkin boleh jadi kosong ni tanda selera kebalik. Celengan Isha di Gempak Hit Era. Tapi sekarang ni bukan seorang lah sebab kita ada 3 orang. Sekali dengan kita punya Top 10 PBE. Alhamdulillah semua okey. But saya harap saya boleh bagi diorang banyak masa lagi, tapi tak boleh. Saya dah cuba bantu tau. Saya banyak drag juga sebagai masa. Itulah, saya nampak Muna banyak drag. Sebab saya terpaksa berlakon. Sebab saya juga berlakon. Kalau orang bawa lambat pun saya tak suka. Alright, tadi Muna dah share apa yang Muna cakap.
So now kita nak tanya pasal Hey yo guys, ini Petang Era bersama dengan Haziq dan Muna Bella. Isha pun ada bersama dengan kita hari ini untuk cabaran ketiga penyampai baru Era. Pemenang untuk cabaran ketiga ada dua orang, Ashraf dan siapa yang tersingkir untuk cabaran hari ini? Kita bawakan kepada anda. Alright guys. Bila masa kat sini? Takut tak? So dah umumkan siapa yang tersingkir? Amirul. Saya bangga sebab saya kenal kawan-kawan saya semua. Inilah keputusan dia. Saya harap korang semua dapat teruskan. Esok task korang adalah spend 5 minit bersama dengan Bella. Nak interview Bella ke, nak buat video content dengan Bella ke, it's up to you guys, tak kisah. Yang penting korang semua kena buat homework, prepare, okay?